Waalaikumsalam. Ni sebab Dengar, susah kan dengar. sopak ni Dengar ubat kan. saja. Dengar saja. Doktor tak ada ubat sopak. Ya. Ni kalau pergi kedai farmasi pun tak ada ubat sopak. Dengar Ya. petua saya ajak. Saya ajak dua petua di sini untuk ubat sopak. Jadi pertama sekali pergi cari bukan bulu. Sayap itik. Itik apa yang putih panggil apa? Itik nila. Bukan itik nilai je tak ni. Itik macam itik yang warna putih tu, macam itik air tu. Itik telur tu. Kan? Nak itik telur tu. Itik telur kan bulu putih kan? Itik serati. Ya, betul serati. Ambil bulu itik serati, kepok dia tu, bakar, masuk potong bulu tu, kita bakar dia sampai jadi arang. Kemudian campur dengan minyak kelapa tu. Kan? Sapu dekat sopak tu. Yang kedua, pergi cari batang rambutan, batang rambutan. Batang rambutan tu kita bakar, tapi batang muda, tak mau masuk batang yang basah. Dia tak mau batang kering, batang yang basah yang ada air tu, berair tu. Kita bakar hujung dia tu, kita bakar hujung batang tu, kita bakar. Bila kita bakar tu, yang ke belakang tu dia akan keluar buih putih air kan. Betul tak? Kan? Ambil air tu sapu dekat sopak. InsyaAllah buat pada awal. Sopak kalau tak buat pada awal, lama-lama dia akan banyak. Satu badan penuh muka-muka. Dahan rambutan ke batang yang besar tu Ustaz? Besar-besar lengan ni. Yang batang dia tu. Batang besar-besar lengan. Kalau ada dahan tu dia takut tak ada air. Buat insyaAllah. Tu je. 2 benda saya bagi. Buat dulu. Lagi satu.